Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di Pelabuhan Port-Dickson, Malaysia menuju Pelabuhan Dumai. Selamat pagi guys, selamat sejahtera, selamat beraktivitas, selamat bertugas kepada yang bertugas. Suasana pagi ini di Pelabuhan Port-Dickson, ya. Semoga kita selamat dalam perjalanan menuju Dumai. Dianggarkan keberangkatan jam 11 pagi ini karena kapal ke Tanjung Balai dulu berangkat duluan dan kapal ke PD nombor 2 ke PD pula ke Dumai nombor 2, kapal ke Dumai nombor 2 ya, keberangkatan di Malaysia nih. Ini pelabuhan Port-Dickson. Ini kabarnya ini ada kapal baru guys, kapal baru, feri baru Indomal. Mantap, ini ferinya mantap guys. Ferinya laju. Mungkin 2 jam sudah sampai di Dumai. Kalau biasanya kapal biasa 4 jam guys, 4 jam baru sampai di Dumai. Baik, mari kita saksikan kapalnya ke mana guys. Oke guys, ini kapalnya guys, kapal baru guys, kapal baru. Baru ke sana di Port-Dickson, kapal baru. Indomal nih, Indomal menuju Dumai dan menuju Tanjung Balai Asahan Medan. Suasana pelabuhan Dumai, pelabuhan PD menuju Dumai dan menuju Tanjung Balai Asahan Medan, Sumatera Utara. Oke, cuaca agak mendung pagi ini dan pasang surut, pasang surut ya. Oke guys. Pelabuhan belum ramai sangat lagi, masih sunyi, di pelabuhan kau. Ini orang Kelawi lah kan? Hah? Ya, saya serah tu orang Kelawi lah kan? Itu Tanjung Alai tu. Tanjung Alai tu. Oh Tanjung Alai. iya. Ambo pembayaran sama Manau. Manau. Manau Kelawi. Manau Kelawi. Iya. Dili Kelawi. Iya, Dili Kelawi. Bayan mo dulu lah, dulu. Inyo pun nak dulu senang ini rele. Iya. Iya, maknya baik lah. Mak Sungai Lawai. Iya. Ngelawai Baringin. Iya, iya. Mak sampai surau dekat apa tu? Surau. Surau dekat tepi air tu. Itu mana? Itu mana? Itulah kawasan awak tu. Baringin lah tu. Baringin ya. Oh, ini masih Sinala. Ndak, ayo, akhirnya mana tahu mari mah. Jadi Gombak tinggal. Gombak di mana? Oh, Gombak pernah malang. Malawai itu kuat dia sama. Iya, siapa? Dekat Suwo. Siapa? Di Suwaki. Waki. Suwaki tu, kubek ruku tu. Oh, Suwaki. Ya. Suwaki dia teh tu ya. Oh iya. Iya, iya. Dia no tu lah, dia pun ada. Pakai belekok namanya. Iya. Jangan peliang mana? Yo, muncak. Iya. Kau peliang itu kan? Kau peliangnya? Ya nak, sini kan peliang leki tu mah. Nak tahu dulu, Iya. nak tahu tanya awak tu. Oh iya.
Lah dah mau buka sekarang. Awal lah 3 tahun dah kau mari. Buka tapi PKP dulu. PKP ya. Wak sebelum PKP dah kau. Kalau PKP mau dia buka. Iya. Nah, tahun 2000 tu wala lu kau ke pulang dah doh. Ya. Dan udah empat dah orang Melayu para. Oh, Cina malah. Iya, Cina malah dah. Iya. Nah, selapnya Cina malah tu lah. Iya, iya. Kan masuk PKP dulu kan cuti 2 tahun ke 3 tahun. Iya, iya, iya. Jadi agak sebentar agak sore. Iya, iya. Ambo Firdaus, kalau sebut nanti kenal. Firdaus nama apa? Nama dah? Firdaus. Ya. Siapa nama? Awak? Ya. Awak si Jun. Sampai si Jun. Sijun. Si Jun. Sijun. Oh. Itu dari situ dia tahu dia. Iya, iya. Itulah. Iya. Itulah awak tadi. Awak Jangan sekolah kan tapi ah, jangan pulang kan tapi sekolah awak di Sepampek Kelawi itu. sampai ke Lewi ya. Oh. Ya. Iya. Di Sepampek Kelawi itu. Wah, guru Munir tu guru lu tu. Jadi mau sekolah bila ujiannya kan ujiannya tanah tu kan. Ah, Laiko. iya. Pada 1, pada 2. Iya. Kelawi ada. Oh, iya, iya, iya. Ah. Sini kumpul saya tu ya. Yang kumpul sadanya. Iya, iya. Sebabnya Sepampek Iya. Kelawi itu kan sekolah dasar. Iya. Ini Laiko tu kan siapa ungku awak tu macam. Munir Kan Ya. dulu lah. dulu. Ungku kacir. Kecil. Oh. Iya. Ini lah banyak meninggalnya kan. Iya. Ini Kecil. lah pula lama wajah itu di sebuah tepi air, masuk sekolah tepi air tu. Iya. Iya. Oh, kecil tu pesantren tu. Hah? Kecil tu pesantren laman tanah tu. Ya. Awak nanti belekok kan nanti data dete. Nanti dete. Oh, data dete. Iya. Nanti lan pipi tiba panjang. Batang panjang. Iya, nanti. Oh, batang panjang lah. Iya, Lah Jawa ini tu. iya, ayo. Lah ilis ni kan. Iya. Dan pilih bola ada yang limau tu. Ah, iya. Apa nama kampung bawah? Kota bawah. Wah, kota bawah. Iya. Dulu kata kalau pulang. Jadi apa pulang surangnya kan? Surangannya tak besok ke Batam lalu. Jadi awak ini kau nak do kawan ke Batam, badan kan kurang sehat. Iya, iya. Tak cuba dulu ke rumah itu tembus orang. Masuk bulan apa? Gak bisa nih. Tak bisa. Kadang-kadang kalau di mana karena latih awak bulan ni. Ya tu bahar cara leh. Awak Acara ni kan. kalau ditahan deh, Tahun barat kau masuk ketemu masuk. kamari lah mau 89 masuk. Balik baliknya. Bang kena dapat. Kena kicua. Saya kena kicua ya. Oh, mesti tinggal di Keramai dulu. Maksud tinggal di Keramai dulu kan. Adalah masuk. Oh, di Keramai, di mana di Ya. di Gombak itu pakai selayang sampai Bukit Otak itu lah tahu. Oh, iya. Waktu 89 je. Iya. Okey masuk. Selam. Oh, iya. Saya haji na. Oh. Bukan macam orang takbir di rumah kan ya, wah tiba di mau. Kemarin perempuan wae. Rumah yang kecil cakap kan Iya. dapat kena kicau kan Iya. ya. Bawa Ah. nasi lelo kayak. Oh, le dapat. Oh. Jadi masuk. Lawa ke negara ni tu dapat dapat. Lon. Kamu nukan kan. Iya. Oh. Itu dia lah lancar. Ini apa le do pulang le do balik. Nah, itu lah. Lai. Rumah masih kau. Situ tu. Oh. Dulu lain mau pergi ke mampir dah separuh dulu. Ya dia teh. Ya. Di bypass tu. Iya. Kalau masuk Mei 89, 90 sampai 95 lah kan. Kalau nak dapat kan mungkin kicau lah. Kicau bang. Awak nak pernah dia minta anu awak foto, nak dia minta piti, nak dia minta baru cakap. Nyapa awak kan pak kandung awak. Tu percaya kayaknya. Tu balik. Ya kalau yang paling senang tahun 80-an lah, 70-an pun enggak. Iya. Paling senang. Jawab menyerah Dia maksudnya. minta kan tarik lagi, Iya. kamu. Ah, iya. Nah, itu mintanya itu ngomong. Kau pi dan keramai itu kau pi longkang tu banyak lah ngeluar sih. Bilang kang tu paling banyak tu mau Iya. orang awak tu orang Iya. kau. Ah, iya. Awak jinyo tu Itu lagi. masuk tu kena kelas Laki ya, iya. Laki yang Melayu. Kerajaan dalam lah. Iya. Di pelabuhan PD lagi belum berangkat lagi. Belum berangkat lagi menunggu
proses boarding pass dan cop paspor. Port Dickson, Pelabuhan Jeti Penumpang Port Dickson, Jabatan Laut Malaysia. Selamat datang. Nah, tuh. Nah, tuh. Nah, itu tulisannya. Suwarti. Dia Suwarti. Dia punya barang mana? Ini. Nah, ini pelabuhan, tempat parking. Suasana pelabuhan PD. Suasana pagi menunggu keberangkatan ke Medan dan ke Dumai. Pelabuhan PD, ini kapalnya mau berangkat. Ini anak kapal angkat barang. Suasana pelabuhan PD. Oke, sila bepakan kepada penumpang-penumpang yang ke Dumai. Ya, pastikan Anda telah melapor tiket dan paspor Anda. Yang utama sekali bagasi yang bersesuaian untuk dibawa kedatangan. Yang tidak bersesuaian masuk ke ruangan bagasi. Ya, saya akan periksa nanti. Ya, jika saya suruh masuk ke ruangan bagasi, tolong jangan bahas ya. Sebab benda itu tak bersesuaian. Ayo silakan yang Dumai. Oke, penumpang Anda sudah siap masuk ke ruangan tunggu. Sila berantri di sini. Suasana PD pelabuhan PD, guys. Sana dalam peri Indomal. Peri baru, guys. Sana di luar. Subuh keberangkatan jam 11, lebih kurang 11 lebih. Sekarang udah 11:09. Jadi sebentar lagi kita akan jalan ke Dumai. Udah hidup masih kapal. Udah hidup masih kapal, guys. Berlabuh di pelabuhan Port Dickson menuju Dumai. Semoga lancar sampai tujuan. Lebih kurang jam 11:10.
baru guys. Kapal baru. Ini tadi. Dalam kapal ni tak banyak penumpang, tak ada, kosong. Tak ada penumpang dah. Bebas. Mau jungkir balik, mau tidur. Okay guys.